Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perkongsian pada malam ni, malam ni saya nak menunjukkan bagaimana untuk kita memulakan tawaf. Sekarang saya berada di Mataf. Malam ni insya-Allah saya akan tunjukkan macam mana, bagaimana untuk kita melaksanakan tawaf sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuzu anni manasikakum." Muambillah kerja-kerja pelaksanaan ibadah haji ini sebagaimana yang aku laksanakan. Jadi insya-Allah seperti mana yang diajar oleh guru kita, bagaimana untuk kita melakukan rukun yang kedua selepas kita berniat ihram umrah di miqat. Rukun yang kedua iaitu tawaf di Baitullahil Haram. Jadi hari ini insya-Allah saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita melaksanakan rukun yang kedua iaitu tawaf di Baitullahil Haram. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, boleh nampak tak lampu hijau? Lampu hijau dia akan bertentangan dengan rukun Hajar al-Aswad, di mana tempat kita akan bermula. Sekarang kita bila berada berdiri menghadap ke arah Baitullah, kita boleh nampak rukun Yamani. Di sebelah kiri kita boleh nampak penjuru Hajar al-Aswad dan kita boleh nampak rukun Iraqi. Di sini maknanya kita boleh bermula. Jika kita bermula di sini, maka kita mesti berakhir di sini untuk satu pusingan dan pusingan yang seterusnya. Jadi di mana-mana kita bermula di sini, kita mesti berhenti di sini. Kita menamatkan pusingan di sini untuk setiap pusingan, sehinggalah pusingan yang ketujuh. Maka untuk bermula kita kena angkat tangan menghadap Kaabah. Kita istilam. Kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Kita kucuk tangan. Kucuk tanpa bunyi, insya-Allah. Dan kita jadikan bahu kiri kita menghadap kiblat. Bukan badan kita, bahu kiri kita menghadap kiblat. Dan kita teruskan perjalanan tawaf. Menjadikan sentiasa bahu kiri kita menjadikan Kaabah di sebelah bahu kiri kita. Bahu kiri kita menghadap kiblat, menghadap Kaabah. Untuk syarat-syarat sah tawaf, kita mesti berwuduk. Yang pertama sekali mesti pastikan pakaian badan kita bersih daripada segala najis. Lepas tu yang keduanya kita mesti berwuduk. Bukan dalam keadaan berhadas. Jadi perempuan yang haid, dia mesti menangguhkan dulu tawaf, rukun tawaf, sehingga dia bersih, sehingga dia mandi dan dia bersih, barulah dia boleh memulakan tawaf. Dan yang ketiganya mesti melakukan tawaf di dalam Masjidil Haram. Di luar kawasan Masjidil Haram diharamkan untuk melaksanakan, tidak dibolehkan untuk melakukan tawaf. Tak sah untuk melakukan tawaf. Kemudian yang keempatnya mesti di luar Kaabah. Di luar Kaabah bermaksud semasa melakukan tawaf kita tidak boleh menyentuh di dinding Kaabah. Kita tidak boleh menyentuh sazaruan kaki lima Kaabah. Kita juga tidak boleh menyentuh ataupun melewati Hijri Ismail. Sebab Hijri Ismail juga adalah sebahagian daripada Kaabah. Jadi jangan sekali-kali semasa melakukan tawaf, jika kita tawaf berhampiran dengan dinding Kaabah, jangan kita menyentuh Kaabah. Jika tersentuh, maka terbatallah pusingan tersebut. Dan dibimbangi juga jika sekiranya kita menyentuh dinding Kaabah, dinding Kaabah sentiasa dilumur dengan air, dengan minyak wangi. Kita dalam ihram kita
tidak boleh berwangi-wangian, menghidu bau-bauan tak boleh. Jadi kita kena, kalau tersentuh tanpa sengaja, kita tidak berdosa. Kita kena cepat-cepat basuh tangan kita. Jika kita melengahkan, kita akan dikenakan dam. Okey, syarat yang seterusnya yang kelima. Syarat yang kelima, kita mesti sentiasa dalam niat tawaf. Yang maksudnya jangan kita lari daripada niat kita mengerjakan tawaf. Niat kita sentiasa dalam hati kita sentiasa khusyuk. Kita tawaf ni kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke-6 yang ke-6. Yang ke-7-nya ialah mesti kita laksanakan pusingan tawaf sebanyak 7 pusingan. 7 pusingan dengan yakin. Jika sekiranya kita was-was, tak sah tawaf kita. Kita mesti buat 7 pusingan sehingga kita yakin. Selesai pusingan yang ke-7 dengan yakin. Keyakinan ini tidak boleh disebabkan oleh orang lain sebagai contoh. Jadi kita kena yakin dengan diri sendiri. Diri sendiri yakin kita sudah melaksanakan 7 pusingan. Jadi saya rasa itu setakat antara perkara yang perlu saya sampaikan dalam menyebutkan tentang syarat-syarat sah tawaf. Mudah-mudahan panduan ringkas ni mungkin ada yang saya tertinggal, maafkan saya. Moga-moga panduan ringkas ini boleh memberi kita manfaat. Sahabat-sahabat saya yang melihat video saya ni boleh mengambil manfaat, insya-Allah. Jadi antara perkara sunatlah saya sebutkan juga. Antara perkara sunat semasa kita melakukan tawaf ni, kita perbanyakkan doa. Kerana ini adalah waktu-waktu mustajab untuk kita berdoa. Perbanyakkan doa. Terutama apabila kita tiba di rukun Yamani. Sebelum penjuru Hajarul Aswad adalah rukun Yamani. Di rukun Yamani kita juga disunatkan untuk bertakbir. Bismillah, Allahu Akbar sambil mengangkat tangan tanpa cium. Dan selepas daripada tu kita baca doa yang Nabi baca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ni sekarang kita sampai di rukun Yamani. Rukun yang sebelum daripada penjuru Hajarul Aswad. Bismillah, Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Kita baca berulang-ulang sehingga kita tiba di penjuru Hajarul Aswad untuk pusingan yang kedua. Dan begitulah seterusnya. Setiap kali kita melewati rukun Yamani, kita bertakbir dan kita membaca doa yang saya bacakan tadi. Dan untuk masuk pusingan yang kedua di penjuru Hajarul Aswad ni, kita angkat tangan kembali dan membaca Bismillah, Allahu Akbar tanpa kita menoleh. Tanpa kita menoleh dada kita ke hadapan. Itu untuk buat pertama kali sahaja, memulakan tawaf. Untuk pusingan yang kedua kita tetap menjadikan bahu kiri kita menghadap ke Kaabah, sambil tangan kita mengangkat dan kita berpaling tanpa berpaling bahu. Kita sebut Bismillah, Allahu Akbar. Maka kita sudah masuk pada pusingan yang kedua, insya-Allah. Jadi insya-Allah saya rasa cukup setakat tu untuk panduan ringkas
mungkin tidak lengkap untuk panduan tawaf pada saya sahabat. Mudah-mudahan saya sahabat yang belum lagi sampai ke tanah suci Makkah ni, ke Kaabah ni, ke Baitullah ni, dimurahkan rezeki, diberi peluang, dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu hari akan sampai ke tanah suci ini insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.